Hi everyone, jom kita sambung soalan nombor 6. Macam dah lamanya je tak sambung. Okey, so jom kita baca sikit. Dia kata Raja 6 menunjukkan tindak balas untuk 2 set eksperimen menyediakan larutan garam kuprum 2 nitrat menggunakan 5 gram kuprum 2 oksida yang dilarutkan dalam asid nitrik berlainan pada suhu yang berlainan. Okey. So bila dia sebut tentang suhu yang berlainan, so kita boleh detect lah. Yang ini mesti tentang kadar tindak balas. So kalau kita nak ulang kaji sikit tentang kadar tindak balas untuk faktor kan, untuk faktor kadar tindak balas kita akan ingat tentang KSSM. KSSM. Okey. Yang pertama ni apa? Yang pertama adalah kepekatan. S suhu, S satu lagi saiz, M adalah tentang mangkin. Ini adalah faktor-faktornya lah. Kepekatan, suhu, saiz, mangkin. Okey. So kalau kita pergi kepada detail dia, kalau kita pergi kepada hipotesis dia lah, semakin tinggi kepekatan, semakin tinggi kadar tindak balas. Kan semakin tinggi kadar tindak balas. Kalau suhu pula pun sama jugalah. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar tindak balas. Semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, kalau saiz dia terbalik. Semakin kecil saiz, semakin tinggi kadar tindak balas. Semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, last sekali tentang mangkin. Bila mangkin hadir, kadar tindak balas tinggi. Okey, so itu adalah hipotesis awal lah yang ringkas. Cuma bila nak explain dari segi teori perlanggaran, dia ada partner-partner dia. Okey. So kalau kita sebut tentang teori perlanggaran, okey, kalau kepekatan apa? Bila kepekatan tinggi, kepekatan bertambah ke bertinggi ke, bilangan ion hidrogen per unit isi padu bertambah. Dia dah ada partner-partner dia tahu. Kalau kepekatan mesti tetap bilangan ion hidrogen per unit isi padu. Okey, kalau suhu kalau suhu bertambah, tenaga kinetik bertambah. Tenaga kinetik bertambah. Macam kita lah bila panas kan. Bila panas, adakah kita duduk diam? Tak, kita mesti akan menggelupur kan, mencari, orang Perak kata menggelupur, mencari aircon, mencari kipas. So bila kita bergerak dengan lebih laju lah bila panas tu, sebab kita nak mencari aircon, nak mencari kipas. Tapi bila suhu tu rendah, kita akan duduk dalam selimut. So tenaga kinetik kita pun rendah sebab kita pasif je. So samalah lebih kurang dengan perkara ni lah. Bila suhu tinggi, tenaga kinetik lebih tinggi. So zarah bergerak dengan lebih laju. Okey. Kalau saiz kecil, jumlah luas permukaan yang terdedah kepada perlanggaran akan meningkat. Bayangkanlah macam ayam kan. Ayam ayam sekor kan. Kalau ayam sekor, kita bakar ayam sekor, kawasan luar ni je yang terkena pada haba tu. Tapi kalau ayam kita potong kecil-kecil, jadi jumlah luar permukaan yang terkena pada haba tu lebih besar. Sama jugalah arang batu kan, nak buat barbecue. So kalau arang batu, kita tak guna saiz besar, kita mesti akan pecahkan dia kepada kecil-kecil. Sebab jumlah luas permukaan dia yang terdedah kepada haba tu lebih tinggi. Okey, kalau mangkin pula, bila mangkin hadir, makin merendahkan tenaga pengaktifan.
merendahkan tenaga pengaktifan. Menyediakan laluan alternatif dengan merendahkan tenaga pengaktifan. Menyediakan laluan alternatif. Menyediakan laluan alternatif dengan merendahkan tenaga pengaktifan. Maksudnya apa? Okey, contohlah. Ini adalah tenaga pengaktifan yang perlu dicapai. Okey, contohlah ini adalah tenaga, level tenaga yang perlu dicapai. Tapi bila kita bubuh makin boleh merendahkan tenaga tu. Katakanlah macam dalam SPM, dalam sekolah 40 markah untuk lulus. Tapi bila SPM contohlah 25 markah dah lulus. Itu kata dia punya syarat tu kita rendahkan. Sama juga kes ni. Satu bahan dia perlu capai level tenaga 200 kilojoule contoh. Tapi bila kita letakkan makin boleh menyediakan laluan alternatif dengan merendahkan tenaga pengaktifan. 100 je dia dah boleh convert jadi hasil yang sempurna. Itulah fungsi makin. Okey, alright, nanti cikgu sambung. Okey dah. So jom kita sambung. Kita terus tengok soalan. Okey. So bila kita ingat tadi, bila suhu tinggi, kadar tindak balas tinggi kan. So kat sini suhu dia 60, sini suhu dia 28. So of course lah kadar tindak balas set 1 lebih tinggi dari set 2. Okey. And then kalau kita nak nak bedah lagi, bedah lagi, kita ada bahan kita asid nitrik dengan koprum 2 oksida. So asid nitrik HNO3. Okey, koprum 2 oksida CuO. So kita akan dapat garam dengan air. So macam mana nak tahu nak buat garam tu? Kalau kita tengok pada definisi garam adalah sebatan ion yang terhasil apabila ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion logam ataupun ion amonium. So dalam kes ni ini adalah ion logam kita. So logam ni nak ganti tempat H. So kita akan Cu2 plus dengan NO3 negatif 1. So kita akan dapat CuNO3 bracket 2. Macam tu. Lepas tu kita balancekan lah. Nitrik kat sini ada 2. So cikgu akan letak 2. Okey, boleh. So larutan Y ni maksudnya larutan koprum 2 nitrat. Cuma kenapa dekat sini waktu suhu 28 dalam masa yang sama kita masih ada serbuk koprum 2 oksida lagi. Maksudnya dia tak sempat melarut lah. Kalau suhu 60 dalam masa 50 saat dia boleh melarut sepenuhnya. Tapi bila suhu hanya 28 darjah Celsius dalam masa yang sama, dia masih lagi meninggalkan baki sebanyak 3 gram. Okey? Alright. So itu je kot kita boleh bedah. Okey, so jom tengok soalan. Apakah nama dan larutan Y? So nama kita dapat tadi lah. So nama dia adalah larutan koprum 2 nitrat. Larutan koprum 2 nitrat. Warna? Bila warna, kita ingat balik tentang nota garam. Cikgu dah bagi banyak dah tahu dekat komen-komen tu, nanti korang tengok je. Ada je cikgu dah masukkan nota garam tu dekat cikgu punya dekat cikgu punya rak digital. Okey, warna garam tu macam ni. Okey. Ini dalam keadaan pepejal. Dalam keadaan pepejal, semua garam warna putih. Dalam keadaan pepejal. Kecuali koprum 2 nitrat, koprum 2 sulfat, biru. Koprum 2 karbonat, koprum 2 klorida, hijau. Ferrum 2, hijau. Ferrum 3, perang. Ini yang pokok tu kan. Okay, yang daun ferrum 2. Perang dahan adalah ferrum 3. Okey. Cuma ini dalam keadaan pepejal. Bila dalam keadaan larutan. Dalam keadaan larutan, koprum 2 nitrat, koprum 2 sulfat dan koprum 2 klorida. Semuanya larutan biru. Semuanya larutan biru. Koprum 2 klorida walaupun asal dia hijau, pepejal, tapi bila dalam bentuk larutan dia warna biru. Okey. Tapi koprum 2 karbonat, koprum 2 karbonat kalau ikutkan garam karbonat adalah tidak larut kecuali anak. So koprum 2 karbonat adalah garam tak larut. Bila tak larut dia tak adalah membentuk larutan. Okey. So untuk kita tadi koprum 2 nitrat, so warna dia adalah warna biru.
Okey, so warna biru. Okey, settle. Okey, next. Tuliskan persamaan bagi mewakili tindak balas di set 1. Okey, dah buat dah tadi. Yang ni copy sajalah. Copy je, okey. Copy and paste. Okey, settle. Okey, now berdasarkan darjah 6, hitungkan kadar tindak balas purata. Bila ada perkataan purata, kita tak perlu lukis tangent. Kita kena ambil bacaan di mana dia mula mendata. Masalahnya kita tak ada bacaan-bacaan tu. 10 minit berapa, 10 saat berapa, 30 saat berapa, tak ada. Kita tak ada. So, bila kita berbalik kepada definisi kadar tindak balas, definisi dia adalah perubahan kuantiti, perubahan kuantiti bahan atau hasil per unit masa. So, bila kita ingat tentang definisi ni, kita akan ikut formula ni lah, definisi pula. Bila kita ingat tentang formula ni, so kita akan ikut tentang formula ni. So, macam mana nak ikut? Okey, kita boleh tengok kepada perubahan kuantiti. So, kalau kita tengok kat sini, asal dia 5 gram. Selepas tindak balas, dah tak ada dah. So, kat situ ada perubahan kuantiti lah. Perubahan dia adalah sebanyak 5 gram tu dah tak ada. 5 gram tu dah larut dalam masa 50 saat. So, dekat sini 5 gram bahagi dengan 50 saat. So, kita dapat tekan kalkulator 0.1 gram second negatif 1. Okey. Kalau set 2 pula, set 2 berapa perubahan kuantiti? Daripada 5 dia jadi 3. So, perubahan dia adalah sebanyak 2 kan? So, kat sini 2 gram bahagi dengan 50 second. So, kita akan dapat 0.04 gram S negatif 1. So, kita ingat perubahan kuantiti. Sebab kita ada perubahan kuantiti tu, kita boleh nampak 5 gram jadi kosong. So, perubahan dia adalah sebanyak 5 gram. Ini 5 gram kepada 3. So, perubahan dia adalah sebanyak 3. 2. Cikgu, macam mana nak tahu perubahan? Perubahan tu akhir tolak awal lah. Andai kata kalau kita tak ada perubahan ni, kita tak nampak perubahan ni, kita boleh guna 1 per masa. Pun boleh juga. Okey. So, bandingkan kadar tindak balas set 1 dan set 2. So, kita dah dapat tadi dah. Kadar tindak balas set 1 lebih tinggi dari set 2. Kadar tindak balas set 1 lebih tinggi dari set 2. Okey, terangkan jawapan anda. Okey, dia tak ada sebut pun tentang frekuensi pelanggaran. So, bila tak ada sebut, dia tak ada sebut tentang teori pelanggaran. So, kita tak perlu mention tentang frekuensi pelanggaran. Gitu. So, kita just sebut tentang faktor tadi tu dengan dia punya partner kepada faktor. So, faktor tadi tentang suhu kan? So, suhu asid nitrik dalam set 1 lebih tinggi dari set 2. Okey, so bila suhu lebih tinggi, tenaga apa tadi? Tenaga kinetik ion hidrogen dalam set 1 lebih tinggi dari set 2. Macam tu.